Okey, Assalamualaikum. Jadi kita makan ayam gepuk Pak Gemuk hari ni. Jadi aku order nasi yang sambalnya extra pedas, paling pedas lah kat kedai. Okay. Aku ambil extra pedas. Lu mau? Lu mau? Siapa mau? Lu mau? Lu mau? Siapa mau? So hari ni challenge-nya kita, setiap daripada kita kena refill nasi dengan sambal. Minimum 2 kali lah, tapi nak refill lagi bonus sampai abang tu kata cukup. Aku dapat saya macam ni, ayam Thai pistol. Dia orang yang lain order sambal pedas dia biasa. Jadi ini challenge aku lah untuk ambil sambal extra pedas. Tanya sebelum ni pernah pun yang mana-mana. Biasa je. Aku punya kicap macam ni banyak sikit. Tapi diorang berdua ni banjir. Bukan banjir mat, itu buat dia nak nama ni. Dah habis. Nak tambah lagi. Walaupun muka masih kekal macho, tapi aku ambil sambal biasa lah sebab perut aku dah bertindak balas. Ya. Okay guys, great news, kita tambah lagi buat kali terakhir. Dia orang semua dah habis, nasi dah habis. Tapi aku tak sana. Situ dia keluarkan. Aku rasa nasi tu keluar. Dia bagi ucapan So to be happy, dapat makan gambar. Dapat makan buku. Kau capai tu ini karangan ni. Macam yang kita semua tahu, kita semua boleh pasal BTV. Tu capai saya bagi. So berlepas BTV, so this is how we appreciate it. Okay. Budak exam stres dah 20 tahun. Faham?